Aku tambah. Mana ada? Pedas. Habis. Kau nak. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Kita nak makan mie viral, iaitu ini ada mie udon. Mie udon carbonara. Siapa yang dah makan cuba komen. Ini Ita masak 3 pack. So untuk video kali ni Ryan dengan Caca sahaja yang makan. Ita dengan Pak Su tak makan. Dan korang boleh tengok portion ni memang banyak. Okey, memang creamy, rasa dia sedap. Yang ini Ita tambah lah add on dengan keropok takis. Dia macam biar ada masam-masam pedas macam tu. Okey, so kita akan tambah juga dengan sos carbonara. Memang sangat-sangat sedap. Korea. Kita nak tengok Ryan dengan Caca kuat tak makan pedas. Ryan dengan Caca kuat tak? Kuat. Sebelum kita nak teruskan video makan ini, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel kita tu, jangan lupa untuk like, comment, share dan kat ujung bawah. Okey, pada belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe on notification bell supaya korang tak lepas video yang tak upload. Okey, this one. Sabar. Okey, so kita akan sabar. Wow. Pasti Raya tak kuat. Wow. Kita letak sikit dia. Okey. Lepas tu korang, kita akan gaul korang. Wow. Ini pasti sedap. Kalau korang tengok mie udon ni macam laksa ya korang ya. Tapi dia bukan laksa tau. Ini mie udon. Okey, untuk Ryan dulu. Apa ya? Sabar. Wow, mercik. Ya Allah, sorry. Mercik lah. Oh, okey. Okey. Mie dia besar-besar tak korang? Memang kenyang rasanya ni. Okey. Mie pula. Caca pula. Okey, Caca pula korang. Okey. Dah baca bismillah. Kejap. Baca bismillah dulu tau sebelum makan. Okey. Tunggu Ryan. Oh. Mie dulu. Okey, sebelum makan baca doa dulu. Allahumma barik lana mana kita minum dulu korang. Habis adik. Okey. Ni untuk kakak tahu. Bagi. Dah jom. Cepat kita tengok siapa makan paling hebat. Sedap tak Ryan? Sedap. Wow. Good. This food very good. Very good. Yes. Okay, Caca macam mana untuk first bite? Caca rasa macam mana untuk mie udon ni? Good. Ya. Okay, sedap. Pedas. Ryan nak bagi berapa markah? 10 100. 10 100. Oh, Caca 1000 100. Itu mah sama. Pedas dia tak terlalu pedas. Ini pun sedap kali. Medan sejati. Medan sejati. Yalah. Apa munda aku sakak. Adik nak bela warna apa? Adik nak bela warna apa? Pelangi. Gambar apa? Gambar apa? Rumi. Oh, yang Rumi tu? Wah, Rumi dia cantik. Rumi, Mira dengan Zoe. Pedas tak? Minum tak? Cheers. Dia awal tumpah.
Dah haus sangat dah. Wisho. Macam mana nanti Mama marah? Nak tukar baju? Dah, cepat-cepat. Tak. Mi dia rasa kenyal-kenyal. Sedap. Maggi ni kenyal-kenyal. Macam jelly. Yalah, masa jelly. Saya juga laksa dengan laksam. Ya ke? Sebab laksam tu saya dah pernah rasa dah. Cappuccino ala sino. Lembut. Memang sedap Cuba Mama rasa sikit. Boleh? Raya makan tak dia semua. Rahim. Kurang. Rahim. Sedap. Dah ni tak payah makan dah ni je. Tak payah makan. Baby. Adik, Sangat sedap. makan yang ini je. Ni tak payah, tahu. Tak payah makan, okey? Dah. Tak payah makan dah. Dah makan yang itu je. Ni tak payah. Kot-kot kau. Biarlah kata-kut. Ni yang tak pedas. Aku beli Mama Ni yang tak pedas Ryan. Ni yang tak pedas. Tak pedas. panas. Panas. Okey, adik boleh makan yang ini, okey? Okey? Wah, sedap pun kurang. Rasanya itu bikin nagih. Iya. Mau lagi. Mama, rasa kapur asasino. Mantap. Mama, nanti belikan baju Rumi tau. Baik. Mama beli ke baju cappuccino asasino. Oh, boleh. Nanti biar pakai sobat. Ma, belikan baju Rumi tau. Baik. Oh nenek. Adik suka Mama belikan baju upi-upi. Baju apa tu? upin-upin. Upi-upi. Oh, baik. Biar ada sobat. Nanti ada upi-upi. Baik. Ma, belikan baju Rumi tau. Dengan Zoe. Mama belikan baju tuntut sahur. Baik. Untuk sahur. Untung sahur. Tak sahur. Oh, tonton sahur. Tak sahur. Mama belikan baju Marilinda dengan Rumi. Cepat makan sampai habiskan dulu, boleh beli. Adik ada banyak kali. Sedapnya. Jadi tak payah makan yang ini. Yalah. Tak payah. Tadi kau katanya boleh, tapi nggak ada. Oh, ada. Sana disubit. Subitnya nggak subit ya. Okey. Kalau subit tabek. Jangan gaduh. Kalau gaduh nanti tak ada baju. Iya, Cepat nanti mau belikan baju upin-upin, untung sahur. Caca nak Marilina dengan Rumi. Saya ada mau cappuccino asasino. Dengan tutung sahur. Tunggu sahur, tata sahur. Uish. Din. Amin. Gila pedas. Adik, nak cawan jap. Cawan. Tak payahlah. Dah. Oi, terkejut. Boy, gilanya. Adik nak balon apa tadi? Cappuccino ke tutung sahur? Cappuccino. Cappuccino. Alhamdulillah. Sahur, tata sahur. Din. Balalina. Mantap. Mana boleh makan sambil menyanyi ya? Wira papa sana Siapa mana? dekat piring dia cepat habis. Nampaknya dua-dua sangat-sangat hebat. Sangat-sangat gempak. Ulama. Huraya.
panjang maut. Mana tahu ni? Tadi. Memang sangat-sangat Tadi hebat. ada Bayu Udi. Bayu Udi. Makan cepat, kita akan tengok piring siapa yang cepat licin. Cakap adik-adik semua jangan lupa dapatkan. Adik-adik semua jangan lupa dapatkan. Apa? Kenapa aku tambah? Mana ada? Jangan curang Mama boleh edit, Mama boleh tengok kat situ ya. Okeylah. Aku ambil lagi sikit deh. Dah. Ma, kalau ambil ke air. Kenapa bagi akak tuang air kat adik sikit? Aduh, pedas dah. Kau ni macam-macam lah. Dah. Saya jangan banyak minum air, nanti cepat kenyang, nanti dia tak hebat. Kakak nak bedah. Ada nak bedah. Patutnya ambil air banyak-banyak tadi. Kan Ryan? Kan? Habis minumnya. Lalu tinggal Maggi-nya. Adik, patut tadi ambil Maggi banyak-banyak kan? Ambil air banyak-banyak. Alah, butuh tarik. Pedas! Habis! Korak! Boleh minum, dek. Pedas sama. Ambil air banyak-banyak. Ambil kakak air kakak, tak payah minum air lagi dah. Tak payah makan lagi, Ryan tak payah makan lagi. Ambil kakak je makan. Cepatlah. Aduh, Nanti sama tempat adik lah. tak apa. Dah. Okey. Dah, tak payah makan lagi. Tengok kakak makan. Mencurang lah macam tu, Ma. Tak ada lah. Makan cepat. Tak boleh minum dah. Ma. Tak lagi. Ryan dia tak kuat dah. Habis. Dia tak kuat. Mak, nampaknya kakak Aisyah. Okey korang. Dah, tak payah makan dah. Dah sangat dah sayang. Mi sop. Tak payah, Ma. Tak payah. Dia degil dulu. Pedas lah. Tak payah. Tak payah. Sabar, biar saya makan. Jangan. Aduh, haus. Sana. Sebelum. Okey korang. Pedas lah, Kak. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Ambil air kat dapur nanti tahu. So kita dah sampai dekat. Pedas lah, Kak. Okey korang, so kita dah sampai dekat penghujung rancangan. Pedas kau ni. Kepada ambil korang- air kat dapur. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Tan Sebab Habis, terima kasih kepada anda like, komen, share, subscribe YouTube Nita. Semoga korang semua diberikan rezeki, dimudahkan urusan, dilindungi oleh Allah SWT walau di mana saja korang berada. Jumpa lagi dengan video lain. Assalamualaikum. Oh, pedas dah.